Buat apalah Abang Adam susah-susah nak bayar hati kakak kalau sekadar nak... No pun. Selama ni no bernik boleh dengar dia relax. Adi. Majid. Stop. Go. Abang tahu berat beban ada balik macam kamu. Abang sanggup. Sorry, madu ke apa? Ni mak shopping untuk sorry. Kahwin juga abang idea. Ingatkan dia tak jadi kahwin. Salah dialog. Salah dialog bang. Kalau bukan aku balik kamu. Berpoli kau. Sorry. Akak mesti tak biasa duduk kampung kan? Biasa balik raya. Tapi itu pun kadang-kadang. Sebab semua family dekat kampung. Dekat KL. Bang, dah sampai? Hidup apa dia dah? Katrina, Mak nak tanya sikit. Duduk tak get? Dia lama sangat ni. No! Tak boleh dikunci ni. Mati juga. Okey. Oi. Kunci lari lah. Akak Sarah dia tak nak terima kenyataan lagi. Can I? Jajak. Sarah cakap macam ni sebab Sarah sayangkan akak. Kalau kak... Sorry. Abang Aidil, lihat tadi. Alhamdulillah. Apa dah? Sekali lagi dah. Aku dengar bunyi. Adam kat hotel kat Mumbai. Kentawan dengan penganas. Lia, banyakkan istighfar. Sebelum menyerang abang dengan ni. Abang. Dia janganlah gelak. Kebahagiaan sepatut milik Abang Adam. Yang Abang Adam pula. Patut buat Jangan gelak. Cerita ni dah lama. Adam ada dalam hotel tu. Tu sebabnya Sarah dengan Noh tinggal kat sini. Sarah nak... bukan Sarah, Noh. Apa nak ulat-ulat lah. Adam di hotel kat Mumbai. Dia... Tengok tadi boleh? Tengok sorry. Kita sambung boleh tak? Belum lele-lele. Banyak kes penceraian abang terima. Melibatkan berponik-puni. Apa tu? Tak ada makan lauk je. Dia bila nak masuk dalam pun. Itu apa? Ada je. Mak. Kita Pernah balik apa ni? kita dah cakap. Umi dah cakap tak nak. Dia apa rasa aku tak tahu. Kenapa tiba-tiba dia baik dengan akak, Kak? Mesti ada udang sebelik batu ni. Sarah. Kak, entah-entah dia nak... Dia dengar Mak cakap dengan Abang. Kenapa Lia boleh... Betul je. Kalau Lia dengar jawapan Mak. Tak jawab. Akan repair. Tahu ke batu. Kalau masa tadi. Dia tuan Maggi ni buat koyo. Hai, saya dapat.
Tanya pun tahu. Abang Lia tak sangkut tu. Kan dia dah cakap dengan abang. Cakap. Sarah fitnah Lia kepada abang juga. Apa lah? Tak sangka ada juga orang Macam mana keadaan diorang kat sana, Ngek. Alil. Biar suka dekat kampung. Baik, apa? Hai. Nurul sedih lagi nak balik KL tanpa Abang Adam. Tak cukup yang kat Lampung tu. Taklah tak cukup pula. Mak Lia pergi letak bubur untuk Mak ya? Boleh. Aku minta kat mana? Letaklah. Letak. Ada bubur nasi. Mak Nur dah. Pupuk tepi batang air tu. Lia tak tahu apa maksudnya apa Lia. Lia tak tahu maksud. Bukan ini jawapan Lia. Lu habis. Assalamualaikum. His father's just. Sorry. Dah, Lia dah minta tolong Kak Nap temankan dia. Dah tak ada alasan lagi. Jom. Lia pergi. Dah berapa lama Lia tak pergi shopping? Tak sampai lah bang. Sorry ya bang. Apa lah? Apa lain? Aku call dia? Oh, bukan nak. Aku call dia? Pasti ada orang lagi baik tak Sarah. Dulu Sarah dengan dia pun. Oh. Ampun ya Allah. Selawat tidak. Ya, lebih baik tak makan. Macam saya duduk tadi. Kau dah duduk tanya. Sekejap, saya duduk sini. Cukuplah setakat apa yang Sarah tahu. Ngalam bunyi kereta bising. Lama tu, no. Betul Azam. Sorry. Betul Adam. Azam. Kejap. Oh, sekejap. Okey. Yang mana ni? Yang mana ni? I have to go. Cat. I'm going. Oh, come on. That's a wrap. Yeah!